Biasanya bila harga emas jatuh, ramai yang rasa takut. Bayangkan kita nampak harga barang yang mahal tiba-tiba dijual dengan harga diskaun. Kita akan beli atau kita tunggu? Jadi dalam simpanan emas pun sebenarnya sama. Bila harga emas turun, ia akan beri peluang kepada penyimpan emas untuk tambah gram emas dengan harga yang rendah. Jadi orang yang faham konsep simpan emas ni, mereka takkan terganggu emosi tentang turun naik dalam jangka pendek. Mereka fokus satu perkara iaitu pertambahan gram. Ada yang setahun 5 gram, 2 tahun 10 gram, 3 tahun 40 gram. Itu yang membezakan kita dengan mereka yang belum faham sepenuhnya tentang simpanan emas. Harga naik, simpan. Harga turun, tambah lagi. Lama-lama gram tu akan bertambah. Dan tanpa sedar dia akan berikan satu kesan yang besar dalam kewangan iaitu simpanan kita akan bertambah. Sebab dalam simpanan emas bukan tentang harga hari ini, tetapi berapa banyak yang kita dah kumpul sepanjang perjalanan kita dalam simpanan emas. Nak tahu lagi tentang ilmu emas dan kewangan, boleh follow saya. Nak saya bantu untuk simpan emas dengan ilmu, boleh terus rujuk pin video di profil saya ataupun klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya.